RM40 sebulan. Dah siap ada coverage perubatan bernilai RM1 juta setahun bang. Dan tak ada had seumur hidup. Bagus. Sumbangan bulanan dia pula bang hanya dari RM0 sampai RM50 je bang. Depend berapa kita claim bil hospital. Kalau semua ahli sihat bang, tak payah bayar apa-apa. Kan senang. Yang bagusnya bang, WeKongsi ni kan bukan bayar dulu claim kemudian. Bukan. Depa ni bang terus bayar direct ke hospital. Senang. Dan kalau nak buat rawatan kanser macam kemo dan juga radioterapi tu pun bang, depa cover RM100,000 setahun bang. Khairat kematian pun ada bang, RM10,000. Hospital panel pun bang banyak. 280 hospital bang, satu Malaysia. Ada kerajaan, ada swasta. Masuk ward kan, room board sampai RM250. Kalau wadet kan dekat hospital kerajaan, depa bagi pula bang RM100 sehari. Paling padu, disahkan patuh syariah. Usia daripada 15 hari sampai 45 tahun bang boleh jadi ahli. Hai, banyak manfaat depa ni bang. Tak bagus lagi ke bang? Nak tunggu lagi ke bang? Nak survey lagi ke bang? Klik je link dan tengok dulu apa yang depa ni offer. We all know that life is unpredictable. In Malaysia, almost 60% of the population do not have medical protection according to National Institute of Health. It can be stressful and overwhelming experience, not just emotionally but also financially. But what if we told you that you could protect yourself and your loved one just only one ringgit a day? That's right. Less than the cost of McDonald's Sunday Kun, you could have a lifelong medical protection. Introducing WeKongsi, a community healthcare management programs that designed to offer you peace of mind and financial support when you need it the most. With our share concept, we allow you to share the medical costs with all fellow community members at the lowest possible price. And our WeCare concept, we offer an expansion of good quality health and wellness services at great membership discounts and benefits. This is not a new concept. It is always happened among any cultures or races in Malaysia. Like when someone gets married or pass away, their relatives and friends will give them wedding money or condolence money to help with the cost. This is a way of showing support, to share the cost, to make sure the event can go smoothly. That's the same concept that WeKongsi is built on. We believe in the power of community and mutual support. When one of our members needs help, the rest of the community steps up to provide financial assistance. WeKongsi is not an insurance or takaful company. We have partnered with EMAS to handle the entire hospitalization process, from managing claims to overseeing health-related inquiries. With EMAS, you can access to a carefully curated network of over 250 esteemed panel hospitals in Malaysia. Our program has also a licensed trustee Palladium who manage the sharing contributions and funds of our members, providing routine financial reports and ensuring our actuarial status is always up to date. This ensures our members have reliable and trustworthy program to depend on. For just RM1 a day, you could have access to all these benefits and more. Don't let the high cost of medical treatment hold you back. Come and join WeKongsi and become part of a community that values quality healthcare for everyone. Sign up today and experience the benefits of WeKongsi. We all know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam tuan-tuan dan puan-puan. Apa khabar anda semua? Selamat datang. Waalaikumsalam. Aman, Cik okey Azman. sihat ke? Alhamdulillah, anda semua sihat ya. Okey, Ya, jadi nama saya Abu Bakar bin Osman, akan bersama anda lebih kurang 1 jam. Kemudian kita akan susuli dengan sesi soal jawab selepas itu. Okey, jadi sebelum saya bermula ni, boleh tak saya tahu ada tak yang sesiapa yang mungkin kali pertama bersama kita? Anda boleh type dekat ruangan chat tu, first time, kali pertama atau sebagainya. Boleh. Mari kita tengok siapa yang first time bersama kita pada malam ni. Alright. Noli, Cik Rahman, Cik Khairul Azman. Okey, terima kasih bersama kita. Moga-moga sesi pada malam ini akan memberi manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan. Wah, ramai yang kali pertama ya. Alright, terima kasih. Okey. Okey, mari kita teruskan cerita kita pasal WeKongsi ni. Alright, jadi sebelum saya cerita lebih lanjut apakah itu WeKongsi, nak juga bercerita sikit cerita pasal kehidupan kita ni. Maklumlah kita ni manusia melalui fasa-fasa kehidupan yang tersendiri. Kalau macam saya dah hujung-hujung tu, dah nak senja dah.
Ada mungkin anda berumur 20-an, 30-an, 40-an ataupun 50-an ya. Jadi kita sedang melalui fasa kehidupan sendiri, akan melaluinya, ada yang dah lepasnya. Okey, tetapi sebagai seorang manusia sebenarnya kita tak kisahlah duduk di fasa yang mana. Di mana kita di fasa yang mana. Okey, kita sebagai manusia tidak boleh lari daripada menempuh risiko. Sebagai seorang manusia. Jadi apakah risiko yang pertama dalam hidup ini? Yang pasti adalah kematian. Mati itu adalah pasti. Sama ada ia terlalu cepat atau terlalu lewat. Kalau ditakdirkan terlalu cepat, hidup ini singkat, rezeki yang Tuhan bagi hanya setakat ini, agak-agaknya bagaimanakah keluarga anda nak meneruskan kehidupan? Banyak lagi tanggungjawab kita yang mungkin tak sempat kita lunaskan. Bukan setakat tanggungjawab, mungkin hutang piutang juga kita tak sempat lunaskan. Kalau kita hidup terlalu pendek. Okey, atau anda insan yang bertuah, hidup lebih lama. Bukan setakat sampai hari persaraan, tapi melangkaui hari persaraan. Dan pada tahun 2030 kita dikatakan negara tua. Iaitu 15% rakyat Malaysia berumur lebih 60 tahun. Itu termasuklah saya. Jadi hidup terlalu lama ini jadi satu permasalahan juga. Sebab apa? Memerlukan lebih banyak dana untuk bersara. Dan selain daripada memerlukan lebih banyak dana, kita juga mudah mendapat penyakit. Kalau penyakit setakat demam, batuk, itu tak ada masalah lah. Bagaimanakah kalau kita ditakdirkan mendapat penyakit kritikal? Penyakit kritikal ni selalunya kos rawatannya sangat-sangat mahal. Bukan setakat mahal sahaja, ia mungkin perlu dirawat berterusan. Sebagai contoh, kanser. Kanser hari ini ada berapa banyak orang telah mengidapnya. Dia bukan penyakit orang kaya dan sebagainya. Okey, ataupun kita ditimpa kemalangan. Malang tak berbau. Hari-hari ada cerita kemalangan ni. Tak bas ekspres, bas persiaran. Tak bas persiaran, kereta dan motor dan juga bas. Okey, lori. Malang tak berbau. Malang tidak kenal siapa. Boleh berlaku kepada siapa saja, bila-bila dan di mana-mana. Begitu juga dengan penyakit. Penyakit juga tidak kenal usia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi jangan anggap orang tua saja mudah mendapat penyakit kritikal. Dan penyakit yang kritikal ini atau kita ditimpa kemalangan yang kronik boleh menyebabkan kita kehilangan upaya kekal. Ini bebannya dari segi keuangan lebih berat kepada pasangan kita. Lebih berat kepada ibu bapa kita kalau kita ini bujang. Bagaimana kita nak menempuhnya. Sudah tentu risiko ini akan memberi impak keuangan kepada kita dan juga ahli keluarga kita. Apa yang patut kita lakukan? Kalau kita nak menangani perkara ini kalau ia berlaku. Okey? Apa yang patut kita lakukan? Kita mesti melakukan perancangan keuangan dalam mendepani impak keuangan ini. Yang pertama, sediakan pelan pelindungan. Sama ada bertujuan untuk melindungi hutang ataupun melindungi pendapatan ataupun melindungi kos perubatan kita. Pakar keuangan kata, apa dia? Asingkan sedikit 10% pendapatan kita dalam menyediakan pelan-pelan perlindungan ini. Pakar keuangan kata. Selepas itu apa patut kita lakukan? Dah ada pelan perlindungan yang cukup. Simpan. Menyimpan untuk usia jangka masa pendek, jangka masa sederhana maupun jangka masa panjang. Pakar kewangan kata, simpanlah 3 hingga 6 bulan gaji untuk disimpan dalam simpanan jangka masa pendek. Setelah ada pelan perlindungan yang mencukupi, simpanan yang mencukupi, kalau ada lebih, bolehlah melabur. So, melabur ni pun kena berhati-hati. Yang pertama, pastikan pelaburan itu sah di sisi undang-undang. Dilindungi undang-undang di Malaysia. Yang kedua, fahamilah bahawa setiap pelaburan ada elemen risiko. Risikonya rendah, sederhana maupun tinggi.
Sebab selalunya orang-orang yang melabur ni terperangkap dengan emosi ketamakan. Sebab tu setiap hari kita akan jumpa orang yang ditipu oleh skim-skim pelaburan. Bukan setakat ribuan ringgit, bukan setakat ratusan ribu ringgit, malahan mencecah jutaan ringgit. Dan mereka ni bukan tak pandai. Tetapi apabila emosi ketamakan, ia akan mengatasi kepandaian. Alright, jadi yang paling asas perlindungan, kedua simpanan, dan yang ketiga barulah melabur. Itu pun kalau ada lebih. Okay. Tetapi kalau kita lihat daripada kata-kata Gubernur Bank Negara ni, Datuk Abdul Rashid Ghafur, mengatakan bahawa rakyat Malaysia ini tidak mengurus keuangan dengan betul. Tidak merancang keuangan. Tidak mengamalkan apa yang mereka tahu tentang perancangan keuangan. Itu yang dikatakan oleh Gubernur Bank Negara. Dan beliau sangat-sangat bimbang. Dan lebih teruk lagi kata beliau, iaitu hampir separuh rakyat Malaysia sukar menyediakan RM1,000 untuk tujuan kecemasan. Dari kata beliau itu, saya boleh rangkumkan bahawa rakyat Malaysia ini tiada disiplin dalam menabung. Self-discipline in saving. Tetapi dari segi perbelanjaan, mereka sangat mahir. Sebab itu, buy now, pay later saja pada separuh tahun lepas berjumlah sebanyak 7.1 bilion. Tetapi simpanan amat-amat sedikit. Satu daripada tiga rakyat kita, kata beliau, tidak berminat untuk ambil tahu mengenai insurans dan takaful. Sedangkan insurans dan takaful ini adalah penyedia pelan perlindungan. Tetapi satu daripada tiga rakyat kita tidak berminat untuk ambil tahu. Sikap ignorance, sikap take for granted, sikap don't care, ini amat tebal dalam mereka menyediakan pelan perlindungan ini. Tetapi ini adalah satu realiti. Jadi kalaulah satu hari kita sakit, kalau kita nak ke hospital, selalunya orang akan pilih hospital kerajaan. Kenapa? Sebab ia murah. Bukan percuma, tetapi ia murah. Tetapi apa yang anda bayar sebenarnya? Anda sebenarnya membayar dengan masa. Anda terpaksa menunggu giliran. Anda terpaksa menunggu giliran bersama rakyat Malaysia yang lain, termasuk rakyat asing, untuk mendapatkan rawatan di hospital kerajaan yang murah. Tetapi anda kena membayar dengan masa. Ini contoh. Menunggu sahaja untuk mendaftar mengambil masa 2 jam. Ini adalah yang menunggu untuk dapatkan rawatan. Tadi cerita menunggu mendaftar, kemudian nak dapatkan rawatan. Dan ada satu contoh. Dia berlaku di Melaka. Di Seremban. Berlaku di Melaka. Di Melaka. So, bayi ini terpaksa menunggu 11 jam dan mendapat sawan. Mendapat sawan. Kenapa terpaksa menunggu giliran yang panjang? Berjam-jam. Itu adalah realiti. Namun kalau kita nak dapatkan rawatan segera, cepat, selesa, kita ada pilihan ke hospital swasta. Yang ini anda kena membayar dengan ringgit. Ringgit Malaysia. Dan sudah tentu kos rawatannya berpuluh-puluh kali ganda daripada hospital kerajaan. Ini adalah realiti. Cepat, segera, selesa. Okay? Dan kalau kita lihat, saya sebut cerita penyakit kritikal tadi, kanser. Hampir 250,000 dikesan mengidap kanser sehingga 2023. Dan bilangan mereka ini akan terus bertambah dan kita semuanya terdedah dengan risiko kanser. Semua. Sebab sel kanser ada dalam badan kita yang ada sama ada diaktif ataupun tidak. Okey? Dan kalau ia berlaku, berapa kos rawatan dia tu? Kos rawatan dia berpuluh-puluh ribu, malahan boleh mencecah ratusan ribu, malahan boleh mencecah jutaan ringgit di masa akan datang. Begitu tinggi kos nak dapatkan rawatan kalau kita mengidap kanser.
Dan kos ubat-ubatan ni pula terus meningkat saban tahun. Bukan setakat di hospital saja, di klinik. Di klinik swasta juga meningkat 20 hingga 70%. Satu kenyataan juga. Satu realiti. Tak ada benda yang naik kecuali hujan. Semua akan meningkat. Now, ini diakui oleh Menteri Kesihatan sendiri. Dengan kos perubatan ini menunjukkan trend yang membimbangkan dan ia meningkat sebanyak 12% pada tahun lepas. Dia sangat-sangat membimbangkan. Satu realiti. So hari ini kalau anda tengok, kalau anda baca jabatan dua menteri, iaitu Menteri Kesihatan dan Keuangan meneliti tentang inflasi perubatan ini. So, inflasi perubatan ini dikatakan oleh satu badan yang membuat survey mengatakan sejak 2014 lagi dikatakan di Malaysia kos ataupun inflasi perubatan ini meningkat sangat-sangat tinggi sehingga 12%. So imagine kalau 10% sahaja. Kalau 10% sahaja kos rawatan kita hari ini katakanlah 100,000 operate jantung di IJN. 5 tahun kemudian menjadi 161,000. 10 tahun kemudian menjadi 259,000. 20 tahun kemudian menjadi 673,000. Separuh rakyat Malaysia simpan hanya RM1,000 sahaja. Dan jangan lupa mereka terdedah dengan penyakit. Dan realitinya, bukanlah 15%. Tetapi, bukan 10%. Sejak 4 tahun kebelakangan ini, ia adalah 15%. So, imagine bagaimana kita nak mendapati isu kos perubatan ini disebabkan faktor inflasi dalam tahun-tahun yang mendatang. Sebab bila kita beransur berumur, risiko mendapat penyakit lebih tinggi. Apakah persediaan kita? Persediaan kita apa? Persediaan kita, saya kepadam sekejap. Persediaan kita apa? Apa yang perlu anda lakukan? Anda mesti memiliki takaful atau insurans perubatan. Sebab ini satu penyelesaian yang tuntas, seperti yang disarankan oleh pakar keuangan. Dalam mendampingi membayar kos rawatan dan perubatan kita. Adakah anda semua memilikinya? Okey. Tetapi kalau anda memilikinya, seperti saya ada pelan insurans dan takaful perubatan. Terkesan sangat tentang kenaikan caruman takaful ataupun premium insurans. 2020 sebelum PKP, sebelum COVID, cerita kenaikan ini telah diketahui oleh umum bahawa berlaku kenaikan. Banyak syarikat insurans dan takaful telah menaikkan kadar caruman. Kemudian berlaku lagi kenaikan pada 2023. Hampir semua syarikat insurans dan takaful telah meningkatkan kadar caruman atau premium. Dan kenaikan ini terus meningkat dan terus meningkat dan diakui sendiri oleh Timbalan Menteri Keuangan. Puncanya apa? Inflasi kos perubatan. Dan pada tahun lepas, kita dikejutkan lagi bahawa bukan setakat dia terus dan terus meningkat, tetapi kenaikan dia amat ketara. Amat ketara. Okey, sehingga Jawatan Kuasa Parlimen, Menteri telah mengumumkan bahawa kenaikan ini patut dileveragekan. Kenaikan tetap berlaku, cuma dia kena puratakan untuk 4 atau 5 tahun bergantung dengan syarikat insurans dan takaful. Maknanya apa? Kalau 70% bahagi 5, setiap tahun akan meningkat. Dan pada tahun yang kelima, keenam, terus akan meningkat lagi. Dan hari ini, ke semua pelan insurans dan takaful
tiada yang terkecuali telah menaikkan kadar premium dan caruman ini. Termasuklah saya. Dan bila bercerita pasal memiliki pelan insurans dan takaful ini, realitinya, rupa-rupanya ramai yang tak ada. Ramai yang tak ada. Iaitu hampir 27 juta rakyat Malaysia tidak memiliki pelan perlindungan perubatan peribadi, personal insurance ataupun personal takaful. Tak ada. 78%. Besar bilangannya dari segi peratusan. Dan faktor utama daripada kajian yang dilakukan bahawa mereka mengatakan tidak mampu. Rupa-rupanya adalah faktor keuangan. Penyebab utama begitu ramai rakyat Malaysia tidak memiliki insurans atau takaful perubatan peribadi ini. Begitu ramai. Khasnya orang-orang Melayu. Specifically orang-orang Melayu. Okay? Now, kalau kita bimbang dengan kos yang meningkat, caruman yang mahal, premium yang terus meningkat, dalam kita nak memiliki perlindungan perubatan ini, jangan bimbang tuan-tuan dan puan-puan, sebab tu anda berada bersama kita pada malam ini. Sebab kita ada satu alternatif baru, satu pilihan baru, satu kaedah baru. Iaitu kaedah perlindungan komuniti yang amat-amat sangat-sangat mampu milik agar semua orang boleh mendapatkan perlindungan perubatan yang terbaik. Yang disediakan, platform ini disediakan oleh syarikat Kita Kongsi Sendian Berhad. Iaitu yang mana tugas utama, cabang utama perniagaan Kita Kongsi adalah penyediaan platform digital yang mana kita boleh mendaftar menjadi ahli agar dapat perlindungan perubatan yang mana ia adalah satu pelan yang sangat mampu milik. Sangat-sangat mampu. Nanti kita akan cerita berapa kos sebenarnya. Objektif kita, visi dan misi kita apa? Kita nakkan rakyat Malaysia ini semua hari ini dapat perlindungan perubatan yang terbaik, selesa, cepat, efisien, tetapi dengan kos yang sangat-sangat mampu milik. Dan apa yang anda dapat bila anda menyertai platform ini? Yang pertama, kena ingat, kita hanya buka untuk warga negara Malaysia sahaja yang sihat, berumur antara 14 hari hingga 45 tahun untuk menyertainya. Tapi lepas ini kalau anda 45, tahun depan 46, kita akan sambung perlindungan perubatan anda ini sehingga anda berumur 100 tahun. Tetapi untuk mula menyertai, umur yang terakhir adalah 45 tahun. Manfaat yang pertama. Yang pertama, saya sebut tadi dalam hidup kita, yang pasti adalah kematian. Maka kita sediakan khairat kematian sebanyak RM10,000 jika ahli meninggal dunia awal. Okey? Itu yang pertama. Yang utama. Yang utama adalah faedah kemasukan ke dalam hospital kalau disebabkan penyakit ataupun kemalangan. Kita sediakan sebanyak RM1 juta setiap tahun. Setiap tahun RM1 juta. Mari saya perincikan faedahnya. Okay. Pertama, apabila anda menyertai kami, sejurus anda mendaftar dengan kita, akaun anda telah aktif, kita menyediakan manfaat RM10,000. Untuk apa? Untuk kos rawatan kecederaan akibat kemalangan di dalam hospital. Dengar betul-betul, di dalam hospital. Anda sakit, ditimpa kemalangan, cedera, mesti dirawat dalam hospital. Terus kita sediakan sebanyak RM10,000. Cuma manfaat ini anda kena bayar dahulu bil rawatan anda dan tuntut kemudian. Pertama, punca kemasukan hospital
mestilah kemalangan. Kecuali kemalangan akibat bersukan. Untuk 90 hari yang pertama sahaja. Dan apabila selepas tempoh menunggu 90 hari, kalau ditakdirkan kita nak dapatkan rawatan di hospital, okay, kita sediakan sebanyak 1 juta ringgit untuk kedua-dua pelan. Kita ada dua pilihan pelan. Pertama, pelan standard. Yang kedua, pelan deluxe. Setiap tahun, kedua-dua pelan sediakan sebanyak 1 juta ringgit. Dari segi bilik dan makan, pelan standard hanya sediakan RM150 sehari. Manakala pelan deluxe, RM250 sehari. Boleh tinggal di dalam ward hospital untuk dapatkan rawatan maksimal 120 hari setiap tahun. Manakala rawatan dalam ICU, kos rawatan dalam ICU ni sangat mahal. Even di hospital kerajaan pun mencecah ke 400 ke 800 sehari. Boleh mencecah 2,000 sehari di hospital kerajaan. Di hospital swasta boleh mencecah sehari 2,000 hingga ke 8,000 sehari. Tapi jangan bimbang, kita sediakan. Kita akan bayar apa yang di-charge oleh pihak hospital. Jika khidmat ambulan diperlukan, sama ada membawa ahli daripada rumah ke hospital atau daripada tempat kemalangan ke hospital, pelan standard sediakan sebanyak 250. Tetapi untuk pelan deluxe istimewa, apa yang di-charge oleh pihak ambulan, semuanya kita akan bayar. Sewaktu di dalam ward hospital, apa jua bekalan, khidmat rawatan serta ubat-ubatan untuk membayar, untuk merawat penyakit kita. Jangan bimbang, kita akan bayar apa yang di-charge oleh pihak hospital, termasuk ubat-ubatan. Okey. Jika kes yang memerlukan pembedahan, contoh appendix, contoh membelah jantung dan sebagainya. Okey, pakar bedah, dewan bedah dan juga pakar bius. Mereka ni memerlukan each other ni. Dia related. Kos rawatan sangat tinggi. Jangan bimbang. Kita semua akan bayar kos rawatan ini. Jangan bimbang. Okey. Seterusnya, sewaktu anda di dalam ward hospital, setiap kali doktor ziarah anda, cek file anda, itu di-charge oleh mereka. Jangan bimbang, kita akan membayar 2 kali lawatan mereka sewaktu merawat anda di dalam hospital, dalam ward hospital. Atau kalau anda tak perlu dirawat di dalam hospital tetapi memerlukan, kami panggil day care surgery, pembedahan kecil. Okey, pergi ke hospital, buat minor surgery, setengah jam, kemudian rehat dan boleh balik. Itu pun kita sediakan. Dalam bahasa Inggeris dia panggil day care surgery. Pengalaman saya, 2 kes yang kerap lah untuk buat day care surgery ni. Pertama, bisul. Operate bisul. Yang kedua, operate ketumbit. Operate ketumbit ni ada satu kes saya uruskan sebanyak RM8,000. Tak menginap pun. Minor operation. Jangan bimbang. Itu pun kita akan bayar. Itu adalah dipanggil day care surgery. Manakala pendapat rawatan yang kedua, second opinion. Kalau kita rasa kurang yakin daripada pandangan ataupun suggestion daripada doktor yang nak merawat kita, kita nak pandangan doktor yang kedua. Pandangan doktor yang kedua tu bukannya percuma. Yang itu pun kita akan bayar. Saya nak buat sedikit perbezaan antara insurans dan takaful perubatan dengan pelan ini. Selalunya pelan perubatan insurans dan takaful, dia hadkan sama ada RM5,000 atau RM1,000 atau RM2,000 untuk pendapat doktor yang kedua. Tetapi kita tak ada limit. Okey, apa yang di-charge kita akan bayar. Dan pelan insurans dan takaful selalunya hadkan RM1,000 ke RM500 ke RM1,000 ke RM2,000 itu adalah untuk setahun sekali. Tetapi kita tiada had. Okey, bagi kes kemalangan
yang memerlukan rawatan pergigian. Apa yang di-charge oleh doktor, oleh hospital, itu pun kita akan bayar. Dan satu lagi perbezaan yang berbeza, perbezaan yang ketara antara insurans dan takaful perubatan ialah di sini kita ada ujian COVID untuk tujuan kemasukan ke hospital yang turut kita akan bayar. Manakala dalam pelan insurans dan takaful perubatan, yang ini garanti tak ada, iaitu ujian COVID. Kecuali kemasukan kita ke dalam hospital adalah COVID. Tetapi dekat platform kita, walaupun anda masuk hospital sebab rawatan lain, tetapi doktor wajibkan anda lakukan ujian COVID. Ujian itu kita akan bayar kosnya. Kan istimewa platform kita ini. Dan satu lagi, kalau anda memilih untuk dirawat di dalam hospital kerajaan saya sebut tadi dia murah. Tapi tidak percuma, murah. Maka kita akan bagi anda allowance tunai harian untuk pelan standard RM50 sehari, untuk pelan deluxe RM100 sehari. Sama kita hadkan kepada maksima 120 hari setahun. Okey. Jadi, bagaimana kita nak memilih sama ada nak dapat manfaat pelan standard ataupun deluxe? Ia bergantung dengan berapa banyak kita letak deposit dalam akaun perkongsian kita. Kita akan tubuh satu akaun, dia panggil akaun perkongsian individually, dan kalau kita letak RM100, kita memilih pelan standard. Kalau kita letak deluxe, kita memilih manfaat dalam pelan deluxe. Okey. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, dari segi tabung kita berbeza dan sedikit perbezaan dari segi manfaat. Namun dari segi perkongsian kos perubatan ini, ahli yang memilih pelan standard, kalau dia kena kongsi RM1, dia sama dengan ahli yang memilih pelan deluxe. Dia pun akan berkongsi RM1. Nak lebih adil lagi, baby yang berumur 5 bulan, dia akan kongsi RM1. Baby tua yang berumur 45 tahun pun akan berkongsi RM1. Perkongsian dalam platform ini sangat-sangat adil dan sama rata. Tidak kira umur, tidak kira jantina, tidak kira pelan. Sangat-sangat adil. Okey. Kita juga menyediakan manfaat faedah pesakit luar, iaitu anda mendapatkan rundingan daripada doktor, kemudian buat beberapa test, dan dalam tempoh 30 hari anda dinasihatkan dapatkan rawatan di dalam hospital. Apa jua test yang anda lakukan? Contoh blood test, X-ray, CT scan, ultrasound, contoh. Okay, kemudian doktor kata ini perlu dirawat di dalam hospital kemudian. Asalkan kemasukan itu di dalam tempoh 30 hari, kita akan membayar tuntutan anda untuk bil-bil ini. Maksima RM5,000. Tetapi terhad untuk mereka yang memilih pelan deluxe sahaja. Dengan syarat anda buat test, jumpa doktor, 30 hari anda admitted. Kalau tak admitted, bermaksud anda ni sihat, tak sakit, maka tidak boleh buat tuntutan. Mesti admitted di dalam hospital. Saya sebut tadi kisah orang mengidap kanser hampir 300,000 kot by this time di Malaysia ni. Dan kos ini sangat mahal, perlu dirawat berterusan. Sebab itu platform kita sediakan sebanyak 100,000 setiap tahun untuk rawatan elektroterapi, kemoterapi dan radioterapi. Cuma kanser ini, ia adalah sebahagian daripada penyakit khusus, maka tempoh menunggu adalah 180 hari. Dia akan dilindungi selepas 180 hari akaun anda aktif. Dan satu yang special tentang platform Bikongsi ini adalah faedah pesakit luar bersyarat. Apa jua yang menyebabkan anda kena dirawat di klinik, klinik, especially klinik yang apa? Yang di bawah panel IMAS. Ada ribuan klinik
panel IMAS ini seluruh Malaysia. Dan anda dapatkan rawatan, berapa ratus pun bil dia, mungkin ribu juga, kita hanya perlu bayar RM10 sahaja. RM10 sahaja. Tidak perlu admitted dalam hospital. Anda hanya perlu bayar bayaran sebanyak RM10 sahaja. Cuma kita akan melindungi sebahagian ataupun ini adalah penyakit-penyakit yang anda dapatkan rawatan di klinik panel IMAS tadi. Kalau kita tengok very common lah orang demam denggi. Hari ini kadang-kadang hospital pun tak nak ambil anda. Anda kena denggi, ambil rawatan dan boleh balik. Ataupun viral fever yang tak perlu dirawat di dalam hospital. Influenza, bronchitis. Ini common di kalangan anak-anak. Pneumonia. Pneumonia ni kalau tidak dirawat betul-betul boleh menjadi penyebab kematian. Sinus, jangkitan kulit, penyakit kuku dan mulut. Jadi anda pergi ke klinik, dapatkan rawatan untuk 17 jenis penyakit ini, anda hanya perlu bayar RM10 sahaja. Yang ini memang tidak ada dalam pelan insurans dan takaful perubatan. Hanya ada dekat platform WeKongsi ini. So kalau kita tengok penyakit HFMD, food mouth disease ni, penyakit kuku dan mulut ni menyerang hampir 100,000 kanak-kanak di Malaysia. Dan kalau dapat rawatan di klinik, bil ratusan, jangan bimbang. Kita hanya bayar RM10 saja. Ini contoh rakan kita. First, dalam sistem kita carikan yang terdekat dengan klinik. Lepas tu beritahu pihak klinik under IMAS. Tak sangka mau tunggu lebih setengah jam baru boleh jumpa doktor. Doktor kata terkini ramai sangat orang sakit. Paling baik adalah hanya perlu bayar RM10 saja. Thank you, WeKongsi. Mantap! Ni Mr. Lego ni salah seorang bos kat WeKongsi juga. Dia sendiri tak terkecuali mendapat penyakit. Kena tunggu setengah jam sebab apa? Ramai orang dapat rawatan di klinik tersebut. Okey, ini contoh lagi. Ahli kita, Cik Nizam daripada Johor, anak dia kena influenza tak silap saya. Dua-dua anak pula hari tu. Dua-dua tu kalau kita tengok actual bill 273 seorang. Tetapi Cik Nizam ni hanya bayar RM10 seorang, maka dia perlu bayar RM20. Tengok berapa banyak penjimatannya. Berapa banyak. Okey, so bagaimana ia beroperasi tuan-tuan dan puan-puan? Okey, how WeKongsi work. Begini, bila anda dapatkan link daripada referral kami untuk anda daftar dan selepas mendaftar, akaun anda aktif. Kalau dah aktif, immediately kita ada perlindungan akibat kemalangan dan kemasukan hospital itu kita sediakan sebanyak RM10,000. Immediately cover. Ingat, yang ini kena bayar dan tuntut kemudian. Okey, kata kalau anda ni dah lebih 90 hari tempoh menunggu. Kemudian anda 1 hari tak sihat. Pergilah ke klinik panel kita. Kita ada ribuan panel klinik IMAS seluruh Malaysia. Dengan syarat dah lebih 90 hari. Lepas 90 hari, kalau anda tak sihat, doktor kata, ini kena dirawat di dalam hospital. Pastikan anda pilih hospital panel IMAS. Kita ada lebih 250 buah hospital panel IMAS seluruh Malaysia. Atau anda memang ditimpa kemalangan, case emergency, memang perlu terus ke hospital. Pastikan anda pilih ke hospital panel IMAS kita. Kemudian di sana nanti, apabila di hospital panel ni, anda pergi ke Jabatan Kecemasan. Di sana nanti doktor akan cek anda, rawat anda, dan kalau anda memang betul perlu dirawat dalam hospital, maka proses pendaftaran akan bermula antara pihak hospital dengan pihak TPA kita. TPA kita. Jadi bila TPA ni siapa pula? TPA ni adalah IMAS. Cik Airul Azman, tolong mute anda punya mikrofon. Minta maaf.
Minyak susu dah, minyak susu dah. Alright. Dekat TPA ni apa? IMAS. IMAS ni apa? Eximius Medical Administration Mana ada? Solution. Sorry Cik Airul Azman. Tolong mute anda punya mikrofon. Oh, Terima kasih. Alright, so TPA ni, IMAS ini beroperasi 24 jam. Okay, akan membantu kita untuk urusan kemasukan ke hospital. Kita ada ratusan buah panel. Saya bagi contoh. Kalau saya tengok dekat saya punya portal, portal WeKongsi, saya nak tahu kat mana hospital panel yang berdekatan dengan kediaman saya. So, saya tinggal di Bandar Baru Bangi. So, saya pilih Bandar Baru Bangi. So, kita boleh nampak manakah hospital yang berdekatan dengan kediaman saya. So yang pertama Universiti Islam Al-Zahra, Hospital Kajang, Kajang Plaza Medical Center, KPJ Kajang dan juga Hospital Serdang. So senang kita nak akses untuk dapatkan maklumat di mana hospital panel IMAS yang berdekatan. Atau kalau saya nak ke klinik, saya boleh pilih klinik mana yang berdekatan dengan kediaman saya. Ada banyaklah kalau di Bandar Baru Bangi. Yang ini hanya jalan kaki je. Begitu saya nak tunjukkan betapa banyaknya panel klinik IMAS seluruh Malaysia. Ini depan rumah saya saja. Ada 4,000 lebih untuk dapatkan rawatan di panel klinik. Okey. Now, bila di hospital nanti, pihak pendaftaran akan berusaha dengan TPA untuk dapatkan surat jaminan pembayaran awal, initial guarantee letter. So, bila pihak IMAS tadi telah isu final initial guarantee letter, maka anda boleh dapatkan rawatan, anda menginap di hospital, dapatkan rawatan sehinggalah anda sembuh. So, bila sembuh nanti, bila nak keluar, pihak hospital akan berkomunikasi lagi dengan pihak TPA kita iaitu IMAS untuk tujuan kelulusan bil dan juga mendapatkan guarantee letter yang terakhir ataupun financial guarantee letter. Jadi bila anda nak keluar nanti tak perlu risau untuk membayar bil tersebut. Sebab apa? Sebab dekat platform kita tiada deductible, tiada co-insurance atau co-takaful. Just untuk informasi tuan-tuan dan puan-puan, bagi syarikat insurans dan takaful yang menyediakan pelan perubatan yang terbaru sejak 1 September tahun 2024, pelan mereka mesti ada deductible, mesti ada co-insurance atau co-takaful. Mesti ada. Pelan baru Tapi dekat platform kita tidak ada benda ni. Jadi anda boleh keluar hospital dengan hati yang lebih tenang. Pertama, bertambah sihat. Yang kedua, tak perlu risau membayar bil. Sebab dari segi bayar bil ni tuan-tuan dan puan-puan, tak ada orang datang tengok kita nak tolong bayar bil hospital kita kalau kita duduk dalam hospital ni. Tak ada. Okay, now settle. Di peringkat kami, apa akan berlaku pula? Kami akan kumpul semua bil pada setiap 6 hari bulan dan kita serahkan kepada pemegang amanah yang kita lantik dan pemegang amanah akan tengok berapa orang ahli yang aktif, maka dia akan bagi sama rata. Yang sihat tadi, yang masuk hospital tadi sama-sama kongsi membayar bil rawatan ini. So dari segi aspek nak kongsi ni daripada mana? Saya sebut tadi kita kena letak deposit. Contoh kalau saya letak dekat akaun perkongsian saya RM100 sebab saya pilih pelan standard. Bulan ini ada 100,000 jumlah bil yang kawan-kawan kita masuk hospital. Dan kalau kita ada 10,000 orang ahli yang aktif, ahli yang aktif bermaksud ahli yang telah melepasi 90 hari, maka kita hanya kongsi seorang RM10 saja. So perkongsian RM10 datang daripada mana? Datang daripada akaun perkongsian saya yang RM100 tadi. RM100 tolak RM10, baki masih ada RM90. Kalau bulan depan tak ada seorang pun masuk hospital, daripada ribu-ribu ahli kita tak ada seorang masuk hospital, maka kita tak perlu kongsi apa-apa. Tidak ada penolakan sebab tak ada nak kongsi. Tetapi kalaulah banyak pula bil sehingga 600,000 contohnya pada bulan yang berikut.
ahli masih lagi RM10,000, sepatutnya kita akan kongsi RM60. Disebabkan penyedia platform kita ni tidak mahu membebankan ahli, kita hadkan bulanan hanya RM50 sahaja. RM50 saja had perkongsian. Jadi pada bulan ni contoh kita nak kongsi RM60 tapi kita hadkan RM50. Apa jadi dengan baki RM10? RM10 ni kita akan bawa kepada bulan hadapan untuk kita campur dengan bil rawatan pada bulan hadapan dan kita akan bagi sama rata lagi. Dan apa jadi dengan akaun perkongsian saya? Akaun perkongsian saya tadi bakinya RM90. Tolak RM50, tinggal RM40. Untuk kelestarian, untuk kelancaran, mempermudahkan penolakan pada bulan hadapan, kita kena pastikan akaun perkongsian ini tidak boleh kurang daripada RM50. Jadi bila kurang bawah RM50, kita kena top up. Top up ni jangan bimbang sebab nanti tuan-tuan dan puan akan melakukan e-mandate, arahan penolakan akaun waktu nak mendaftar. Bila bawah RM50 baru berlaku top up. Macam kita punya Touch and Go, kita buat auto top up, macam itulah lebih kurang. Jadi kalau yang bawah yang buka akaun perkongsian 200, jadi top up ni lambat sedikit. Sebab nak tunggu bawah RM50 kurang lebih lewat berbanding rakan yang pilih pelan standard tadi. Okay. Dan ini adalah sejarah perkongsian kita waktu tertubuhnya WeKongsi ni, April 2023. Kalau anda join pada 2023 tu, purata perkongsian hanyalah RM11.17 sahaja. Kemudian pada tahun lepas, purata perkongsian hanyalah RM33.18 sahaja. Dan baru-baru ni, kita hanya berkongsi hanya RM43.48 daripada total bil berjumlah RM99,917.04. Kita ada 2,298 ahli yang aktif. Ahli aktif maknanya apa? Dah lebih 90 hari. Tolong membantu membayar 11 orang rakan yang masuk hospital dan 238 rakan dia yang pergi dapatkan rawatan di klinik untuk kes conditional outpatient benefit. So kita sama-sama share. Jadi kalau kita tengok pada sejarah tahun ini, purata daripada Januari hingga Jun barulah RM40.16 sahaja. Dan sejarah perkongsian kita boleh tengok dekat kita punya portal setiap hari. Dan tengok sini, ada daripada Mei hingga Jun. Kalau saya nak tengok, sebab kita sangat-sangat transparent ataupun telus, kalau saya view, saya boleh tengok siapakah yang masuk hospital. Saya klik view ni, saya tengok ini kes yang nombor 3. Ada 11 kes masuk hospital, rakan kita dapat rawatan jantung di IJN. Bilnya RM7,251. Duduk 3 hari. Masuk 16, keluar 18. Contoh kes yang ke-6. Rakan kita masuk 13, keluar 15. Bilnya berapa ribu? RM19,000. Dia tak perlu bayar RM19,000. Dia hanya perlu bayar RM43 saja perkongsian. Salah satu lagi kes. Dapatkan rawatan di Tawakal juga. Masalah jantung. Ini macam orang yang sama ni. Berapa kali dia claim ni? 11,578. Imagine penyakit berisiko. Muda lagi kan? Okey, dan ini adalah rekod perkongsian kawan-kawan kita yang masuk pergi dapatkan rawatan di klinik. Ada 238 orang. Berjumlah 24,329. Semua mereka ni hanya bayar bil waktu dapatkan rawatan RM10 sahaja. Dan sejak perkongsian kita pada April 2023 hingga Jun baru-baru ni, kita telah berkongsi membayar bil rawatan kita dan rakan-rakan kita berjumlah lebih RM1 juta. Dan 132 orang telah mendapatkan rawatan di dalam hospital. Ini contoh untuk anak saya punya certificate of contribution. Sebab saya tak boleh beli, saya belikan untuk anak saya. So purata kalau dia mula pada
April 2023 purata hanyalah RM27.32 sahaja. Sedangkan dia juga ada pelan takaful perubatan. Saya bayar hampir 600 lebih sebulan. Setiap bulan sebab berlaku dah 3 kali kenaikan. 600 lebih. Okey. Yang ini perkongsian dah berapa bulan ni? 27 bulan. Purata 27. So, tuan-tuan dan puan-puan boleh nampaklah perbezaannya. Perbezaannya. Dan kalau nak daftar macam mana? Senang sangat. Dapatkan link daripada referral kami. Ejen kami panggil referral. Dapatkan link, register. Okay. Masukkan maklumat anda sebagai account owner. Dan kalau anda sendiri nak dilindungi dalam platform program ni, anda adalah member, add member. Kalau macam saya, tak boleh beli untuk diri saya account owner, member anak saya. Dan account owner dan member ni tidak perlu ada insurable interest. Siapa saja anda boleh tolong bayar. Dan anda boleh bayarkan untuk pasangan, anda boleh bayarkan untuk anak-anak, anda boleh bayarkan untuk rakan-rakan. Siapa saja. Dan yang paling penting, member mestilah sihat. Sebab kita kena adil, orang sihat saja yang kita terima. Dan bila approve, dan anda kena bayar yuran. Bila dah bayar yuran, barulah akaun anda diaktifkan dan mula mendapat manfaat perlindungan akibat kemalangan tadi RM10,000 immediately. So, berapa yuran keahlian? 3 option, 3 pilihan. Sama ada setahun sekali, 360, 100 setiap 3 bulan, ataupun bulanan RM40. Terserah kepada anda. Ini adalah untuk tujuan apa? Untuk menampung kos perbelanjaan, yuran TPA, pemegang amanah, sistem, selenggara, pentadbiran, pengurusan, gaji, komisen dan lain-lain. Banyak benda nak bayar, tapi kalau kita tengok yuran anda adalah sangat-sangat rendah. Itu yuran. Fix anda kena bayar. Yang kedua, kena buka akaun perkongsian. Sama ada letak 100 atau 200. Dekat akaun inilah dia tak sama. Dia bergantung dengan tuntutan perubatan. Dan anda tak perlu bayar. Dia akan tolak. Perkongsian ini ditolak daripada tabung kita. Sebab di sinilah konsep kita baru akaun ini. Iaitu kita share, kita donate, kita sedekah. Sama-sama kongsi kos rawatan perubatan yang sebenar. Okay? Dan bila anda daftar, anda kena bayar online. Kemudian daftar e-mandate untuk yuran keahlian kepada kita kongsi Sinar Berhad. Dan juga daftar e-mandate kepada Palladium Trustee Berhad. Daftar e-mandate sahaja untuk akaun perkongsian. Yang mana 60 hari kemudian baru duit anda ditolak untuk dimasukkan ke dalam akaun perkongsian yang dipegang oleh Palladium Trustee Berhad. Dan perlindungan untuk dapatkan guarantee letter ataupun cashless facilities berlaku selepas 90 hari. Untuk penyakit-penyakit am, nak dapatkan rawatan dalam hospital ataupun nak dapatkan rawatan di klinik. Untuk penyakit-penyakit kronik, penyakit-penyakit khusus, kita hanya lindungi selepas 180 hari. So, ini adalah sebahagian daripada penyakit-penyakit kronik ataupun penyakit kritikal. Dengan apa? Dengan syarat anda dah lebih 180 hari. Dan siapakah mereka yang ada idea, terfikir untuk membuat platform ni? Ada 4 orang muda yang diketuai oleh Tan Chun Sian selaku CEO bersama Lego Syam dan Loh dan juga Edward. Bersama 2 orang tua. Saya berpengalaman 35 tahun dalam industri insurans dan takaful sebagai ejen, sebagai agency members, dan rakan saya Cik Aminuddin sebagai on management. Pengalaman hampir sama dengan saya, tetapi Cik Aminuddin ni di bahagian pengurusan. Dan beliau ni pernah menjadi CEO syarikat takaful di Indonesia. Hari ini beliau adalah pengarah urusan Afsyah Syariah Advisory. So 4 orang muda campur 2 orang tua. Okay. So bersama rakan strategik kita, TPA, IMAS, pemegang amanah kita Palladium, pengurusan payment adalah Klik, IT consultant kita YSAI, dan Afsyah Syariah Advisory sebagai penasihat syariah.
yang mana Afsar Syariah Advisory akan memantau modus operandi WeKongsi, dan bila mereka berpuas hati, mereka mengeluarkan sijil pematuhan syariah. So, secara amnya, syarikat kita ini legal, sah di sisi undang-undang, dari segi Akta SSM, dan juga ia adalah patuh syariah. So, tiada scam dan sebagainya. So, dan akan datang, dan sebahagian nilai tambah yang kita nak beri kepada ahli kita adalah kita nak jadikan masyarakat ataupun ahli kita ni sentiasa sihat. Dan jika anda dah jadi ahli, kalau anda buat medical check-up, anda upload je anda punya medical check-up report ni dalam kita punya portal. Dan kalau anda punya kesihatan ni tak cantik, tak molek, darah tinggi dah naik sikit, diabetik tu dah border, nanti kita akan panggil doktor pakar yang akan membuat panggilan telefon secara online, video call, untuk memberi nasihat keuangan. Ini salah satu khidmat nilai tambah yang kita berikan kepada ahli-ahli kita. Dan saya nak share. Sekali ankle saya ni sakit disebabkan saya main sukan lah, saya main bola. Okay, bila rasa sakit tu saya call ejen saya tu, dan dia bagi tahu okay, kalau sakit ni boleh cover dengan X-ray yang ambil tu. So dia bagi tahulah flu semua tu, apa yang kena buat, ambil deflator semua. So saya buat ikut semua tu lah. Saya rasa benda ni baguslah sebab dia macam bantu antara satu sama lain. Dia macam masa ni saya operate semua, yang lain kongsi untuk saya. Bila yang orang lain sakit, saya pula yang kongsi untuk dia. So saling membantu lah. Sangat berbaloi lah. Saya punya cost operation saya ni total 42k lebih. So apa yang saya bayar sebelum ni tu agak berbaloi. WeKongsi. Tuan-tuan dan puan-puan, bukan sangat amat berbaloi, tapi sangat-sangat berbaloi. Bil RM40,000, dia kongsi RM40 saja. Kalau anda belum ada perlindungan apa-apa perubatan, belum ada perlindungan dari mana-mana syarikat insurans dan takaful, anda tengok, renungkan satu kisah yang kita jadikan iktibar ni. Artis yang tidak mampu bayar bil RM40,000 dapat rawatan di IJN. Mungkin ada di kalangan kita yang tak ada cash immediately RM40,000, tetapi kalau RM40, saya sangat yakin tuan-tuan dan perempuan ada. So, apalah sangat RM40 untuk kita mula menyertai platform perlindungan ini, agar kita tak meminta-minta untuk bayar bil rawatan, tidak perlu menunggu lama di hospital kerajaan. So, saya nak rephrase satu kata-kata ni, iaitu give priority to your peace of mind expenses because it can take care of the other expenses when you are need most. So, jangan sayang keluarkan hari ini untuk ketenangan minda, sebab apa yang dah keluar hari ini, dia akan membantu menyelesaikan pembayaran kos-kos yang amat penting dan amat mahal satu hari nanti. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, terlebih 2 minit, tetapi saya nak minta lah, saya nak minta lagi 3 minit untuk saya sambung apakah yang ada dekat WeKongsi ini. Saya dah ceritakan pasal apakah kelebihan platform WeKongsi ini. Anda dah nampak apakah manfaatnya dan anda dah nampak ciri-cirinya. Okey, itu dari segi kos perlindungan perubatan. Tetapi bagaimana pula kalau kita tahu ekonomi tak menentu, gaji tak meningkat naik seperti kos kehidupan, kenapa tak anda selain dapat perlindungan yang kos yang sangat efektif ni dengan WeKongsi, anda juga boleh tambah income anda. Okey, 2 minit ya tuan-tuan dan puan boleh Okey, anda jadi referral kami. Nak jadi referral kami, kos RM500. Kami sediakan t-shirt, name card, flyer, banting dan booth. Tetapi kalau anda tak perlukan banting, tak perlu boost, anda nak guna media sosial saja sebagai anda punya marketing tool, anda hanya perlu bayar RM100 sahaja. Malam ni anda register sebagai member, lepas tu immediately register sebagai referral. Besok dah boleh berniaga bersama WeKongsi. So, bila anda dah mula berniaga, anda recommend kawan anda convince rakan anda, jadi ahli pula melalui anda punya link, kami akan bayar commission kepada anda. Commission based on your yuran keahlian.
Selagi mereka bayar yuran keahlian, selagi itulah anda akan dibayar komisen. Berapa peratus? 25%. 25%. Setiap kali mereka membayar yuran keahlian. Bulanan ke, 3 bulan sekali ke, atau tahunan. Dan kalau anda nak ajak pula rakan lain, anda nak mula menjadi seorang pemimpin, nak rekrut orang, nak ada downline, ini adalah pembayaran overriding commission. Daripada tier 2 sampai tier 10. Okey? Jadi saya bagi contoh. Kalau anda yakinkan seorang rakan, kemudian dia daftar menjadi ahli menggunakan link anda, bayar pula yuran tahunan 360. Komisen anda 25%, RM90. Kalau anda nak mula ajak rakan-rakan rekrut jadi downline anda mesti ada 5 personal sale. Direct anda sendiri. Kemudian bila orang itu pula duduk di bawah tier 2 anda, selepas anda ada 5 sale, anda akan enjoy overriding commission. Dan begitulah seterusnya. Dan kalau yang bayar quarterly RM100, komisen anda RM25. Sama syarat dia, mesti ada 5 personal sale untuk mula merekrut orang. Okay? Dan kalau bayar bulanan, paling mudah. Boleh dikatakan kalau orang Melayu ni, mesti akan fokus kepada monthly. So, RM40 saja. Apalah sangat RM40. Hari ni nak pergi makan pun tak cukup RM40. Ni sebulan RM40, perlindungan 1 juta. Okey? Dan komisen anda RM10. Nampak macam kecil? Nampak macam kecil kalau ada seorang sahaja. Namun kalau anda setiap bulan ada 5 orang baru, bulan ke-6 saja anda dah mula mendapat RM300. Jangan cerita bulan ke-7, 8. Hanya perlu konsisten 5 orang mendaftar bulanan sahaja. Anda dah tambah income anda secara konsisten. Okey? Saya tak nak cerita yang bayar quarterly, saya tak cerita yang annual. Itu dalam sesi lain. Okay? Dan juga selain daripada commission dan overriding commission, kita ada reward ataupun insentif special untuk bulan Jun. Sebab dia berbeza-beza ni. Tapi untuk bulan Jun, kita ada lagi beberapa hari bulan Jun ni. So, setiap hari Mr. Lego yang jaga head of marketing and sale ni, dia bagi insentif harian. Siapa yang hari-hari champion, dia akan dapat RM100. Selain daripada commission. RM100. Dan juga siapa yang suka merekrut, okay, so kita ada RGR campaign, okay, yang mana kita akan bagi anda AI bot. Satu sistem AI untuk membantu anda buat marketing. So, waktu tidur pun AI ni akan tolong anda berkomunikasi dengan prospek anda menggunakan media sosial. So, worth RM358. Dan kalau ada 5 referral, AI bot campur dengan 100 insentif. Kalau ada 10 orang, RM600 cash campur AI bot. Dan seterusnya. Okey. Alright, jadi itu saja penerangan saya. Saya dah cerita tentang kelebihan platform WeKongsi ni. Dan juga satu peluang untuk anda menjadi referral kami, tambah income anda. Duk orang kata, especially duk Kuala Lumpur ni, hidup ini keras kan, income kena banyak. So, kenapa tak jadi referral kita? Zero risk business. Okey. Saya dah cerita ini. Tetapi mungkin juga ada persoalan daripada tuan-tuan dan perempuan. Okey. Kalau ada soalan, jangan malu-malu untuk tanya. Okey, boleh unmute anda punya mikrofon. Apa saja soalan yang berkenaan dengan WeKongsi ni, insya-Allah saya akan tolong jawabkan. Dan mungkin ada soalan dekat ruangan chat kot yang kita boleh. Okey, mari kita tengok kat soalan kat ruangan chat ni. Ada juga ada kot kawan-kawan kita dah reply kot. Okey, tak apa. Okay, pergi kepada mula soalan Syah tadi. Umur 40 lebih, 45 ke atas. Dengan syarat anda mesti bawah 46. Anda boleh jadi member. Kalau anda dah lebih 45, anda boleh jadi account owner. Anda boleh daftarkan pasangan anda yang bawah 45 atau anak-anak anda. Atau anak-anak anda.
Contoh saya warded dan kena operate, kalau ada operation kali kedua, ketiga, cover lagi ke? Kalau operation anda itu datang daripada penyakit yang sama, kita tidak akan cover untuk tahun tersebut. Kemasukan ke hospital daripada penyakit yang sama dalam setahun kita tak benarkan, hanya sekali saja. Tetapi kalau disebabkan kemalangan, tak kisah dalam setahun itu boleh beberapa kali. Beberapa kali. Kalau penyakit, sekali saja setahun. Syuhada tanya, kalau anda nak masuk hospital, kalau kes yang serius, emergency, anda punya nyawa 50-50, boleh saja terus ke hospital panel kita. Tak ada masalah. Tetapi kalau tak serius, anda pergi klinik panel kita, kemudian doktor di klinik panel kata, mesti dapat referral dekat hospital, maka anda pergilah ke hospital panel kita. Tapi kalau kes emergency, terus ke hospital panel, tak ada masalah. Okay, untuk conditional outpatient benefit tadi, untuk rawatan di klinik, anda bayar RM10 itu ke klinik yang merawat anda. Oh, sorry. Emma nak tanya, kalau nak tahu kalau masuk ward hospital boleh claim ke? Anda kalau nak sakit, kena masuk ward, anda kena request GL. So, bila request GL, kalau GL itu lulus, anda dibenarkanlah dapat rawatan ke dalam hospital. Untuk 90 hari yang pertama sahaja yang anda boleh bayar dulu dan claim kemudian. Itu untuk manfaat kalau berpunca daripada kemalangan terhad kepada RM10,000 sahaja. Lepas 90 hari, anda kena request GL. Kalau dapat GL, baru boleh admitted. Baru boleh admitted. Oh. Okey, soalan seterusnya daripada Awi. Saya tanya satu soalan. Boleh, ya, silakan. Saya ada anak saudara, dia ada kat OKU masalah pembajaran. Boleh Okey. tak saya nak apply untuk WeKongsi ni, tapi dia boleh sekolah macam biasa, boleh menulis, boleh semua boleh lah. Sebi-sebi dia boleh buat sendiri. Okey. Jadi kita boleh mohon ke? Okey, Puan Ija, anda boleh memohon, tetapi waktu mengisi maklumat kesihatan anak ke anak saudara? Anak saudara kata tadi. Anak saudara So, saya. anda kena declare. Anda boleh jadi account owner, anak saudara anda sebagai member, anda kena declare apa permasalahannya. So, dia panggil kes ini probation. So, bila probation, anda tak perlu bayar dahulu. Kemudian nanti akan ada komunikasi daripada customer service kita akan hubungi Puan Ija untuk dapatkan lebih lanjut maklumat tentang anak saudara tadi. Jadi, bila anda hantar maklumat yang terbaru tentang kesihatan anak saudara anda, dan kita akan akses sama ada kita terima ataupun tolak. Tetapi, untuk kes probation ni, anda tak perlu bayar apa-apa. So, no risk at all. Tak ada risiko. Boleh apply. Boleh apply. Kalau dia tak ada sakit lah, maksudnya dia memang sihat lah. Dia Ya. sihat. Cuma dia ada masalah pembajaran tu macam disleksia. Dia Okey, tak kena ada declare. apa-apa penyakit. Kena Saya declare. declare. Saya Sebab perlukan surat hospital ke klinik mana klinik untuk mengatakan dia sihat ke? Okey, tak apa. Nanti anda pihak customer service akan communicate dengan Ija untuk dapat maklumat tambahan. Mungkin daripada laporan daripada klinik yang dia selalu pergi tu untuk kita dapatkan laporan. Boleh So, register je macam biasa Ija. Cuma dalam maklumat kesihatan kena declare betul-betul. Okey, soalan daripada Awi. Nak tanya bagaimana kekuatan WeKongsi ni dari sudut kewangan untuk membiayai kos rawatan ahli mencarum. Okey, Cik Awi, yang pertama syarikat kita kongsi tak bayar bil rawatan. Yang membayar bil rawatan ni adalah hasil perkongsian daripada rakan-rakan kita. Kita dah ada 3,600 orang setakat ni yang akan sama-sama berkongsi kos rawatan rakan-rakan kita yang akan datang.
Setakat pada bulan lepas, awal bulan ni, kita ada lebih 1 juta dah perkongsian. 1 juta itu semua hasil daripada perkongsian ahli-ahli dan bukan daripada syarikat. Program ni kalau anda tak yakin, boleh bila ahli ini bawah 500 orang. Tetapi untuk pengetahuan Cik Awi, bilangan ahli kita sentiasa bertambah. Semalam saja tak silap saya, sehari 50 orang mendaftar yang baru. Sebab kos ini tidak ditanggung oleh kita kongsi. Kita kongsi Sdn Bhd hanya bertindak sebagai pentadbir saja. Program ni bila akan ada masalah, bila ahli tinggal 500 orang saja. Itu saja. Selagi ada referral kami, referral kami pun ada 700 orang. So selagi itulah program ni akan berterusan dan akan terus berkembang. Mungkin menjawab soalan Cik Awi tadi lah. Kalau 1 bulan tu ada limit untuk claim, okey, ingat kalau claim kelemalangan tak ada limit untuk bulanan. Okey, kalau claim untuk penyakit kita hadkan sekali setahun saja kalau rawatan di dalam hospital. Tetapi untuk rawatan sini tumpah ambil. Cik Hafizul boleh tolong mute anda punya. Okey, kalau anda pergi ke klinik tiada had. Rawatan di klinik tiada had. Sebulan berapa kali pun. Tapi di hospital admission apabila di hospital admission kita hadkan penyakit setahun sekali penyakit yang sama. Tetapi kemalangan tiada had. EF bertanya top up tu nanti dia cukupkan 100 atau 200. Ia bergantung anda pilih pelan standard atau pelan deluxe. Kalau anda pilih pelan standard dia akan cukupkan RM100. Siapa yang pilih pelan deluxe dia akan cukupkan jadi 200. Contoh kalau anda akaun standard, duit anda tinggal RM30 dalam akaun, so kita akan top up RM70. Kalau plan deluxe, duit tinggal RM30 dalam akaun perkongsian, dia akan top up RM170. Dia akan jadi 200 lah. Okey, Cik Ayang Suni jawab Dah jawab. Bagaimana dari segi syariah? Saya dah kongsi tadi. Kita ada panel syariah kita. Puan Emma tanya, anda hanya dapat manfaat bila kemasukan ke dalam hospital sahaja. Betul. Tetapi kita tambah manfaat untuk manfaat 17 penyakit. Kita boleh dapatkan rawatan di klinik sahaja. Dengan syarat di klinik panel IMAS dan perlu hanya bayar RM10 sahaja. Okey, telah dijawab oleh doktor. Dr. Hajar Suhaila dah tolong jawabkan soalan tu. Terima kasih doktor. Puan Emma tanya dah 3 kali buat insurans, 3 kali tak approve. Apa maksud dia? Maksudnya anda ni substandard case, mungkin dah ada penyakit lah. Kalau anda punya permohonan tidak diluluskan oleh insurans dan takaful untuk pelan perubatan, saya rasa bila anda memohon dengan kami pun mungkin ditolak. Sebab kami hanya perlukan orang yang sihat sahaja. Mungkin. Bayi yang baru lahir dan kena sakit kuning boleh asalkan dah lebih 14 hari. Okay, sebab kuning ni very normal lah. Boleh join. Assalamualaikum, saya nak tanya satu soalan. Ya, saya Emma. Saya kan dah 3 kali dekat takaful tu. Saya tak ada penyakit yang macam berat-berat tau. Saya cuma kena COVID. Lepas tu saya cuma dulu saya kena COVID appendix. Itu je. Tapi bila saya apply takaful, dia kata dia nak laporan daripada hospital. Bila dia tak dapat laporan daripada hospital tu, sebab benda tu dah lama kan. So, jadi benda tu 3 kali dia
masih tak lulus. So kalau saya join kelas ni, so still boleh lulus ke cuma penyakit ringan-ringan je. Yang penyakit yang berat-berat still Okay. mana Appendix itu bila Emma dapat buat operation tu? itu dah lama masa saya 23 tahun. Saya buat Ah, dekat hospital KPJ macam tu. Itu saya okay. guna plan saya lah. Okay. Alright, kalau dari segi saya punya secara kasarnya, kalau setakat appendix tak ada isu. COVID pun tak ada isu. Sebab yang pertama, appendix itu tidak akan berlaku lagi. COVID, dia adalah sebahagian dari penyakit viral hari ini. So, tak ada isu. So, saya rasa kalau itu saja masalah Emma ada, ya, saya rasa anda boleh memohon dengan kita. Anda boleh memohon dengan kita. So appendix just beritahu bila je lah. Itu je. Okay, menjawab Emma? Sebab anda Okay. cerita appendix, lainlah fibroid ke ovarisis, itu lain lah. Ini appendix. Appendix ni kita jangka dalam hidup kita sekali je. Bila dah kena buang appendix tu tak akan berlaku lagi lah. So sebelum tu saya nak tanya, kalau kita join IMAS ni kita ada kad dia betul? Kita semua dalam bentuk digital dia, semua dalam smartphone anda. Hari ini Oh, syarikat insurans dan takaful pun tak dekat lah. Semua dalam bentuk digital dia. macam tu kalau kita pergi klinik, so kita just Beritahu tunjuklah benda tu. IC kita dan juga beritahu dia akan tengok dalam sistem adakah nama kita senarai ahli kepada IMAS tadi. Yes, cukup. Oh, okey, faham. Itu saja. Terima Alright, kasih. sama. Assalamualaikum Cik Ben. Salam Cik Nizam. Okay, Cik Ben, saya ni nak tanya lebih kepada manfaat tu saya jelas lah. Cuma ini soalan yang saya nak tanya ni, kita punya program kongsi ni, saya dapat saya dengar lah kan, kita dah submit proposal masa dia nak tubuhkan. Maknanya just nak bagi tahu je lah kepada pihak bernegara yang kita memang wujudkan program crowd share ni kan, betul? So jadi maksudnya bernegara memang kita bukan di bawah bernegara, tapi bernegara tahulah tentang operasi perniagaan kongsi ni. Adakah betul? Ya, betul. Sebab crowd sharing ni Bank Negara dah aware. Sebab di mana permulaan oleh Gather dulu, Bank Negara dah beri perhatian dah. Okay, tetapi there is no specific akta ataupun undang-undang berkaitan dengan crowd sharing ni. Oh. So maksudnya Bank Negara dia dia aware lah pasal dia aware pasal crowd sharing. Yeah. Crowd share kan. Dan adakah masa kita dapat sikit syariah compliant masa tu kan, adakah benda tu dia perlukan juga endorsement Bank Negara ke apa semua? Tak perlu. Tak perlu Tak perlu. Sebab benda ni kadang-kadang saya just nak bersedia lah bila katakan masyarakat kat luar ni kadang-kadang itu soalan yang akan tanya kan. Betul. Dia bila dia nak menolak anda, dia melabur skim cepat kaya, dia tak pernah tanya syariah ni. Betul lah tu kan. Jadi saya tanya ni untuk bagi semua pihak semua orang yang pada malam ni lah. Kadang ada orang kan, dia cuma nak mengelak, dia akan melontarkan benda-benda macam ni kan. Ya, betul. Tapi saya punya point saya di sini adalah bernegara tahulah tentang kita punya perniagaan kongsi ni. Betul? Betul. Okey, itu saja Cik Ben. Terima kasih. Alright, sama. Okay. Cik Arwi tanya. Waalaikumsalam. Puan Nita. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Tuan, saya nak tanya. Tadi Tuan ada sebut kata kalau misal kata kita punya ahli tinggal 500 kan? Ada kemungkinan manfaat tu tak dapat dilaksanakan, betul? Okey, kalau bil terlalu banyak lah, ramai orang sakit yang tinggal, jadi puan akan berkongsi banyak dan mungkin tak cukup. Ya, betul. Okey, Possibility. maksudnya macam mana kita nak macam jamin lah benda ni katanya seumur hidup, manfaatnya dapat. Macam mana kita nak jamin benda tu? Okey, frankly speaking, tak ada benda yang sangat dijamin di dunia ni lah. Tak ada jaminan sampai bila-bila sampai hari kiamat. Tak ada jaminan.
Maksudnya benda ni tak ada jaminan lah ya. Tak ada benda yang boleh guarantee. Okay. Even syarikat insurans, syarikat takaful pun boleh rugi. Okay. Sebab tu adanya PIDM. Okay. Tapi syarikat takaful dan insurans untuk dapat lesen mereka mesti ada 100 juta. Okay. Kita dia panggil crowd sharing. Crowd sharing ni semua ahli-ahli berkongsi untuk sama-sama. Okey, untuk sama-sama berkongsi. Tetapi kalau kita lihat ada satu syarikat yang sama konsep begini, okey, telah wujud 8-9 tahun dah, masih lagi berjalan. Masih lagi berjalan, okey. Kalau puan kurang yakin dengan platform ni, pastikan puan mesti ada insurans dan takaful perubatan. Mesti ada. Okey. Okey. Terima Okay. kasih. Alright. Tak ada benda garanti dalam dunia ni. So, Alwi tanya dalam sebulan berapa limit untuk ke klinik? Tiada limit, Cik Alwi. Apa? Ya, Syuhada. Nak tanya ke? Sorry. Okey. Saya tak faham tentang akaun perkongsian. Bila kena bayar, bila akan tolong dan bila perlu top up semula. Sebulan berapa kali top up. Siapa bertanya ni? Cik Noli, Puan Noli. Okey, yang akaun perkongsian ini saya dah terangkan tadi, iaitu anda hanya akan ditolak akaun untuk buka akaun perkongsian 60 hari daripada tarikh anda mendaftar platform WeKongsi ni, satu. Kemudian selepas 90 hari dah akaun anda aktif, baru anda mula kongsi untuk sama-sama bayar bil rakan-rakan anda lepas 90 hari. Jadi dia akan tolak lah. Tolak. Bulan depan tolak lagi. Bulan depan tolak lagi. Sehinggalah baki akaun anda kurang RM50. By that time, bila kurang RM50, selalunya pada 7 hari bulan, sebab kita dah buat perkongsian, bila kurang RM50, barulah kita akan top up dengan menolak akaun anda masuk ke dalam akaun Palladium Trustee untuk menggenapkan, kalau anda pilih pelan dilap, genapkan 200. Katakan anda punya balance tinggal RM40. So, dia akan genapkan RM200 dengan menolak RM160. So, dia tidak semestinya bulan-bulan. Dia hanya tunggu bila bawah 50 sahaja. So, sebagai contoh, saya baru, untuk akaun anak saya, baru 3 kali je top up. Dah 2 tahun lebih, 27 bulan ni, baru 3 kali top up saja. Top up yang ketiga pun baru awal bulan ni. Jadi dia tak semestinya bulan. Bila hanya kurang RM50, barulah top up. Okey, Cik Khairul. Maaf, saya Ya. nak tanya satu. Ya. Tadi saya dah cuba try submit, saya try isi. Lepas tu, sebelum ni saya pernah ada ATFL tear, ligament tear. Okey. Tapi saya dah done operation 2019 lah. Masa Okey. saya upload saya punya diagnose, tapi saya tekan next, tapi dia macam terhantar. Saya tak sempat nak hantar kita punya discharge note lah. Okey. Jadinya tu Akaun anda dah tu aktif tak, dia bawa probation ya. Dia probation. untuk Probation. 14 hari Okey. kan. Tapi saya tak hantar lagi discharge note saya. Apa nanti customer service akan minta maklumat tambahan itu, Puan. Melalui WhatsApp. Tapi selalunya kalau ligament tear dia akan deny ke? Saya tak sure. Saya bukan orang yang akan approve atau decline dia punya application. So misalnya kata saya ambil dan macam saya isi juga husband saya. Okey. Tapi husband saya tak pernah ada masalah. Okey. Sihat lah. Kiranya jadinya dia dah boleh buat payment. So saya boleh buat payment untuk dia dulu. Betul? Betul. Bila anda probation tak perlu bayar dulu. Tu kelebihan kita. So hari ni saya kalau macam saya minta untuk yearly, saya kena bayar 360 ataupun 560? Puan punya tak perlu bayar, hanya bayar suami 360. Yang 200 tu? 200 nanti 2 bulan kemudian baru tolak. Oh, okey, baik, Daftar faham. e-mandate saja. Lambat lagi bayar 200 tu. Okey, baik, faham. Okey. Terima kasih. Sama. Cik Khairul Adli tanya macam mana nak tahu countdown 120 hari atau 180 hari. Anda boleh tengok anda punya tarikh dekat apps ni, anda punya portal ni, berapa hari akaun anda dah bermula. Kat situ ada countdown. So senang, semua ada kat sini. So anda explore
bila anda dah register tu. Uh, Dia Jason ada, pilih dia. Emma, saya ada satu soalan. Satu soalan lagi. silakan. Saya apa tu, setiap tahun 2-3 Mhm. kali tu, saya ada kena gastrik yang sangat teruk lah. Selalu Okey. saya admin dekat hospital. Selalu So, admitted lah. yes. Okey. And then macam mana saya nak tahu kalau kegunaan emas ni boleh pakai dekat hospital? Sometimes saya masuk terus dekat emergency macam tu. Alright. So, Pertama sekali, Emma dah daftar ke belum? belum daftar. So, Okey. saya cuma nak tahu Bila anda floor. daftar nanti, bila anda daftar, anda kena declare penyakit gastrik anda yang serius itu. So, apabila anda dah declare, akan timbul probation lah macam Puan Noli sebut tadi. So, bila probation, nanti pihak customer care kita, customer service kita akan communicate dengan you untuk dapatkan maklumat tentang gastrik yang serius tu. Okay? So, sama ada kita terima atau tidak, nanti dia akan tengok you punya report. So, report tu dia minta dekat hospital ataupun kita sendiri? Anda kena minta sendiri ataupun bagaimana, nanti tunggulah apa arahan daripada customer service kita. Mungkin anda ada laporan anda apa provide je. Kalau anda memang tak ada pernah ada report, dan mungkin anda kena request untuk dapatkan report tersebut daripada hospital yang anda selalu buat rawatan tu. Kalau saya tak dapat report tu juga macam mana? Tak dapat report? So, account anda still consider probation lah. So, kita tak akan terus approve. Okay, faham. At least anda mencubalah. Kalau anda apply takaful ni, saya rasa kes anda reject kalau takaful. Itu saja. Okay, Emma. Alright. Jason pilih tanya, how does we kongsi make money to pay our medical bill? First of all, kita kongsi Sdn Bhd. Syarikat pentadbir ni tak bayar bil. Bil semua yang 1 juta tu dibayar oleh rakan-rakan kita. So, kita kongsi Sdn Bhd mungkin buat duit dekat bayaran keahlian saja. Setelah tolak kos-kos. So, that's how kita kongsi Sdn Bhd can make money. Tetapi dari segi bil, hanya akan dibayar, dikongsi, di-share, disedekah daripada rakan-rakan kita. We call it crowd sharing. So, syarikat tak akan bayar bil. Cik Mirza tanya mengandung penyakit dicari, so dia bukan penyakit, kita tak cover lah. Insurans tak cover, platform kita pun tak cover. Kalau F adalah agent, anda dah jadi agent lah, anda dah jadi referral. Kemudian bila anda dah jadi referral, anda boleh daftarkan isteri dan anak anda menjadi member, digunakan link anda. Tetapi yang daftar tu adalah wife. So, guna number wife. So, kalau wife mendaftar guna link you dan you adalah referral, you akan enjoy commission. Ya, betul. So, Cik Khairul bertanya pasal garanti. Saya sebut, as long as kita punya ahli bertambah, syarikat kita kongsi akan grow. Kita akan start making money. Okay, daripada yuran-yuran ada lebihan daripada kos-kos kita. Dan platform kita bila bertambahnya ahli, bertambahnya referral, kita akan bertahan lah. Bertahan. So, apa pun juga anda invest dekat mana-mana pelaburan, tidak akan ada benda yang perkataan garanti. Okay. Segi financial, we kongsi juga dapat benefit dari IMAS kan. Kita tak ada dapat benefit. IMAS adalah TPA. Dia provide service untuk urusan kemasukan ahli-ahli kita ke hospital dan urusan mendapatkan rawatan di klinik. So, kita tak dapat benefit dia adalah penyediaan khidmat daripada IMAS. So, TPA ni dekat Malaysia ni kita rasa ada 20 lebih syarikat
yang beroperasi menjalankan perniagaan seperti IMAS ni. Ada 20 lebih. Dan setiap TPA ni mesti mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Okay, ada 20 lebih. So, benefit dia adalah memudahkan ahli kita mendapatkan rawatan di hospital. Pertama, dari segi kelulusan, dapatkan guarantee letter dan kelulusan bil dan isu financial grant. Dan dia menjadi ahli menyediakan beratus buah panel klinik dan beribu panel klinik IMAS. Kemalangan dibayar macam tu tuan. Anda admitted dalam hospital, kita tak bayar anda punya kos putus tangan tak. Kita hanya bayar kos rawatan anda dalam hospital. Kalau untuk 90 hari pertama, rawatan masuk hospital disebabkan kemalangan, anda bayar dulu bil, claim kemudian. Lepas 90 hari, tak perlu bayar bil, kita akan issue guarantee letter. So, kita panggil cashless facility. Terima kasih Dr. Suhailah jawab. Kita mana ada benda dijamin kan? Kalau saya umur 50 pergi klinik pesakit luar kena tunjuk akaun anak selaku member Wikongsi ke untuk melayak saya bayar. Anda kena beritahu bahawa anda adalah account owner dan anak anda adalah member. So kena beritahulah dua-dua. So yang 50 tak adalah perlindungan kan? Maknanya anda account owner dan anak anda adalah member. So anda tak dapat rawatan. Anak anda yang boleh dapat rawatan. Cik Faizal tanya, kalau sekarang dah umur 50, tapi masa daftar dulu 45, bolehlah. Yang penting admission age. Yang penting waktu daftar, anda belum 46. Kemudian 3 tahun akan datang, anda berumur 48, 49. So bolehlah. Coverlah sampai umur anda 100 tahun. Okey, fever tadi kalau viral fever boleh. 17 penyakit saja. Viral fever, dengue fever kita cover. So 17 sajalah. Kalau tidak semua kita ada beribu nanti claim. Cik Fahmi tanya, kalau masuk hospital bukan sebab kemalangan, kita hanya boleh claim sekali setahun saja. Ya, betul. Cik Fahmi. Penyakit yang sama. Zizi tanya, komisen dapat sekali. Selagi orang tu bayar yuran keahlian, kalau saya masuk dekat akaun Azizi, Azizi referral saya bayar yuran keahlian RM40 setiap bulan. Setiap bulanlah Cik Azizi akan dapat komisen. Kalau orang tu bayar quarterly lah. Selagi mereka tidak gagal membayar yuran keahlian. Kita bayar claim Cik F. Okay, kena faham clear. Bila kita issue guarantee letter, so TPA issue guarantee letter kepada pihak hospital. So maknanya dia bertanggungjawab untuk bayar bil hospital tersebut. So bila bayar bil hospital tersebut, katakanlah bil tu RM10,000. Nanti pihak hospital akan menuntut daripada IMAS. IMAS akan ambil duit daripada pihak Palladium. Palladium akan bayar kepada pihak hospital itu. Palladium bayar kepada IMAS. IMAS akan bayar kepada Palladium Trustee. Palladium akan bayar, IMAS akan bayar kepada hospital tersebut. Cik Nur, iPad, kalau anda nak tengok, kalau anda dah jadi referral, kita punya grup Telegram, kita ada grup WhatsApp. Kalau anda belum jadi, anda nak tengok ke website, anda klik je lah Wikongsi tu, nanti anda boleh tengok dekat website, dekat Facebook dan sebagainya. Cik Fahmi tanya, kalau penyakit berbeza boleh? Penyakit yang sama je tak boleh.
So Fahmi, kalau bayi anda, contoh baby ni dia very serious, okay, masuk ward berkali-kali, sama setahun sekali saja. Contoh pneumonia. Pneumonia dia dapat rawatan di klinik tak okey sampai kena masuk hospital. So pneumonia masuk hospital 3-4 hari bil 7-8 ribu. So kalau lepas ni masuk sebab pneumonia, kita tak cover. Sebab itu kita sediakan manfaat outpatient tadi. So dapatkan rawatan dekat klinik pun boleh. So penyakit yang sama tak boleh admitted berkali-kali dalam setahun. Kalau saya masukkan untuk staf saya, boleh ke syarikat jadi ejen. Untuk kemudahan anda, Cik Farhan, anda jadilah ejen. Jadi ejen. Okey. Boleh sebenarnya. So yang ni kena refer dekat ni lah. Benda-benda yang detail ni boleh refer dekat refer anda. Cik Mezi tanya dekat klinik berapa kali boleh claim? Claimlah berapa kali pun asalkan penyakit itu tersenarai dalam yang 17 tadi. Cik, saya nak tanya. Ya, Noli. Ya, silakan. Tadi cik kata mereka akan hubungi saya untuk minta discharge note kan. Diorang akan WhatsApp. melalui WhatsApp. 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 Kalau nombor saya tu tak ada WhatsApp. Ada ke orang sekarang tak ada WhatsApp? So saya ada 2 nombor. Satu nombor yang ada WhatsApp, satu nombor yang tak ada WhatsApp. Tadi yang saya daftar tu nombor yang tak ada WhatsApp. Tolong register WhatsApp sebab hanya WhatsApp saja kita akan communicate. Oh, okey baik. Yang kedua, maknanya saya boleh tukar nombor telefon, saya boleh tukar nombor telefon dekat saya punya. Boleh. Okay. Dekat portal anda boleh tukar. Nombor 2, kita memang portal tu memang dekat web saja. Kita tak ada apps yang kita boleh download. Kita hanya pakai web base. Okey baik. Terima kasih. Sama. Ni tadi siapa nak? Package tu ada kenaikan harga tak tuan-tuan tiap tahun? Okey. For time being, seperti yang saya sebut, tak ada perkataan garanti. Okey. Tetapi insyaAllah dalam masa 5 tahun, kita akan remain. Pertama, kita akan remain kita punya yuran keahlian. Sebab jangan lupa, yuran keahlian ni ada inflation juga. Kan? Sebab tu perkataan garanti tu tak ada. Tapi 5 tahun pertama ni insyaAllah kita akan remain maintain harga yuran keahlian. Kedua, kita punya sharing. Sharing kita pun juga, okay, kita for time being, kita sangat adil, kita share sama rata. Tetapi mungkin satu hari nanti, katakanlah kita buka kepada orang umur 46 hingga 50, contoh. Contoh. Yang ini dia punya risiko berbeza. Bila risiko berbeza, kemudian nanti mungkin bila kita refer ke actuarial kita tak bolehlah bagi orang umur 46 hingga 50 ni sharing cost dia sama dengan orang bawah 45. Mungkin boleh berlaku ratio dia tinggi sikit. Mungkin. So, bila ratio dia tinggi sedikit, mungkin orang kena kongsi RM1, anda kena kongsi RM1.50. Mungkin. Tu kita kena tengok dulu. Yang pertama, actuarial kita kena study berapa ramai dah ahli kita. Dan kita tengok juga claim history kita. Kita tak boleh simply je nanti bila kita ambil orang dah berumur, asyik claim. Kemudian anda punya perkongsian pun banyak. So, plan ini tidak boleh jadi alternatif untuk insurans dan takaful lah. Cik Farhan, bayar RM40 sebulan, hiduplah adanya saving. Hiduplah ada saving. Saving tempat lain ni protect. Protect. Okey, ada soalan lagi? Jangan bimbang. Ni paling lama ni sampai 10.42. Okey, jangan bimbang. Setiap minggu kita ada sesi perkongsian begini. Saya dah buat lebih 2.5 tahun dah perkongsian begini. Setiap Selasa 9 malam. Kemudian untuk referral juga kita ada training. Kita ada training untuk referral supaya kita akan jadi lebih mahir. Jadi lebih mahir untuk kita terangkan kepada orang. Supaya mereka tidak keliru, mereka dapat kefahaman yang betul.
apakah platform ni. Cuma kadang-kadang ada juga orang di luar sana, bila mahal dia tak nak, bila murah sangat pun dia tak nak. Dia kata too good to be true. Tapi kita telah buktikan platform ni dah jalan 2 tahun setengah. Dah lebih 1 juta kos perkongsian kita telah lakukan. Training selalunya setiap hari Khamis, doktor. Dan akan diberitahu dalam WhatsApp group. 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. So kita ada pelbagai training. Selalunya ada training on the detail of the program outline. Satu, kemudian kita ada sistem. Mr. Lego selalu akan sentuh dengan sistem penggunaan web-based apps ni tadi. Kemudian kita ada on recruiting, kita ada on motivation dan sebagainya. 2 minggu sekali. So kita akan bantulah. Especially mereka yang sebelum ni tak familiar dengan konsep begini, yang tak familiar dengan medical card, medical plan. Tapi hari ini kita dapati lebih 80% referral kami adalah ejen insurans dan ejen takaful. Lebih 80%. Especially Cik Fahmi, kalau pelanggan anda kena admitted, sebenarnya tak perlu refer kat kita pun. Yang paling penting dia kena refer dekat IMAS. Tetapi kalau kita nak bagi value added service, nak bagi nampak kita ni membantu dia, so bolehlah komunikasi. Klien boleh dia pergi ke hospital dan hospital akan communicate dengan IMAS untuk dapatkan guarantee letter. Boleh je. So, untuk nampakkan anda bagi khidmat yang baik, dan anda boleh visit dia dan check on dia lah. Sama ada dah dapat guarantee letter or not. Okay. Okay. Saya harap itu adalah soalan yang terakhir. Tapi jangan bimbang. Anda boleh berkomunikasi dengan anda punya referral. Yang orang ejen nak jual ke anda. Anda boleh refer dekat WhatsApp group bagi mereka yang dah jadi referral, dekat Telegram, semua information boleh dapatkan di situ. Okey, bila anda jadi referral, sebenarnya file-file ni, slide ni semua ada dekat file Telegram tu. Termasuk live recording ni. Okey, kita ada record dan boleh dapatkan di situ. Semoga tuan-tuan dan puan-puan semua dapat manfaat daripada perkongsian saya pada malam ini. Okey. Saya nak share last slide tentang anda nak dapat guidance how to register. So saya playkan video ni. Alright.
can see.